Revolusi Harimau Malaya telah hancur, semua penyokong pasukan kebangsaan Malaysia kecewa dengan FAM. Peter Klamovski dikhabarkan akan meninggalkan pasukan kebangsaan Malaysia selepas tewas 3-1 kepada Vietnam. Kekalahan yang dialami oleh pasukan kebangsaan Malaysia dalam perlawanan menentang Vietnam baru-baru ini telah mencetuskan gelombang kekecewaan yang besar dalam kalangan penyokong Harimau Malaya. Perlawanan yang berakhir dengan keputusan 3-1 itu bukan sahaja memberi kesan kepada kedudukan pasukan, malah turut menggugat keyakinan peminat terhadap hala tuju bola sepak negara. Ramai yang melihat keputusan tersebut sebagai simbol kemerosotan prestasi yang semakin membimbangkan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penyokong Malaysia meletakkan harapan tinggi terhadap apa yang sering digelar sebagai revolusi dalam pasukan kebangsaan. Usaha pembaharuan yang melibatkan pemain, taktikal dan struktur pengurusan diharapkan mampu mengangkat semula martabat bola sepak negara ke tahap yang lebih tinggi. Namun begitu, kekalahan demi kekalahan mula menimbulkan persoalan sama ada revolusi ini benar-benar berada di landasan yang betul. Dalam perlawanan tersebut, Malaysia dilihat gagal mengawal permainan sejak awal lagi. Vietnam tampil lebih tersusun, agresif dan berdisiplin dalam setiap aspek permainan. Kelemahan di bahagian pertahanan Malaysia jelas dieksploitasi oleh pihak lawan, manakala jentera serangan pula kurang berkesan dalam mencipta peluang berkualiti. Gol-gol yang dibolosi bukan sahaja berpunca daripada kehebatan lawan, tetapi juga kesilapan sendiri yang sepatutnya dapat dielakkan. Ini menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan penyokong yang mengharapkan peningkatan dari segi disiplin dan organisasi permainan. Sebaliknya, apa yang dipamerkan seolah-olah menunjukkan masalah lama yang masih belum diselesaikan. Reaksi penyokong di media sosial juga mencerminkan tahap kekecewaan yang mendalam. Ramai yang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap prestasi pemain dan juga keputusan taktikal yang dibuat oleh jurulatih. Ada yang berpendapat bahawa pasukan kekurangan identiti permainan yang jelas, menjadikan mereka sukar bersaing dengan pasukan yang lebih mantap seperti Vietnam. Dalam masa yang sama, tekanan terhadap pihak pengurusan bola sepak negara semakin meningkat. Penyokong mula mempersoalkan keberkesanan perancangan jangka panjang yang telah dilaksanakan. Mereka mahukan penjelasan tentang hala tuju sebenar pasukan serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki keadaan. Isu mengenai masa depan jurulatih juga mula hangat diperkatakan. Khabar angin yang mengatakan beliau mungkin akan meninggalkan pasukan menambahkan lagi ketidakpastian dalam kem. Walaupun belum ada pengesahan rasmi, spekulasi ini sudah cukup untuk mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat dan pemerhati bola sepak. Sebahagian penyokong berpendapat bahawa perubahan di posisi jurulatih mungkin diperlukan untuk membawa nafas baharu kepada pasukan. Mereka percaya bahawa pendekatan taktikal yang berbeza mampu memberi impak positif dalam jangka masa panjang. Namun begitu, ada juga yang beranggapan bahawa masalah sebenar bukan terletak pada jurulatih semata-mata. Menurut pandangan lain, isu yang dihadapi oleh pasukan kebangsaan adalah lebih kompleks dan melibatkan banyak faktor. Antaranya termasuk pembangunan pemain muda, kualiti liga tempatan, serta sokongan infrastruktur. Tanpa penambahbaikan menyeluruh dalam aspek-aspek ini, sukar untuk mencapai kejayaan yang konsisten. Kekalahan kepada Vietnam juga membuka mata ramai tentang jurang kualiti antara kedua-dua pasukan. Vietnam dilihat lebih maju dari segi pembangunan bola sepak, dengan sistem yang tersusun dan pelaksanaan yang berkesan. Ini menjadi contoh yang sering disebut sebagai model yang patut diteladani oleh Malaysia.
Dalam konteks ini, penyokong Malaysia mula menuntut perubahan yang lebih drastik dan menyeluruh. Mereka tidak lagi mahu melihat pendekatan separuh jalan yang hanya memberi hasil sementara. Sebaliknya, mereka mahukan pelan jangka panjang yang jelas, telus dan berfokus kepada pembangunan mampan. Perasaan kecewa ini turut disertai dengan rasa bimbang tentang masa depan bola sepak negara. Jika keadaan ini berterusan, Malaysia mungkin akan terus ketinggalan berbanding negara-negara jiran yang semakin maju. Ini pastinya bukan sesuatu yang diinginkan oleh mana-mana penyokong setia Harimau Malaya. Namun begitu, di sebalik kekecewaan ini, masih ada segelintir penyokong yang terus memberikan sokongan tidak berbelah bahagi. Mereka percaya bahawa setiap pasukan pasti melalui fasa sukar, dan apa yang penting adalah bagaimana pasukan bangkit daripada kegagalan tersebut. Sokongan moral seperti ini amat penting untuk memastikan pemain tidak hilang keyakinan. Para pemain juga perlu memainkan peranan dalam memperbaiki keadaan. Mereka harus menunjukkan komitmen, disiplin dan semangat juang yang tinggi dalam setiap perlawanan. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh di atas padang, sebarang perubahan di luar padang mungkin tidak akan memberi kesan yang diharapkan. Dalam masa yang sama, komunikasi antara pihak pengurusan dan penyokong perlu dipertingkatkan. Ketelusan dalam membuat keputusan dan berkongsi perancangan masa depan boleh membantu meredakan ketegangan. Penyokong mahu merasakan bahawa suara mereka didengari dan dihargai. Kejadian ini juga boleh dijadikan sebagai titik perubahan jika ditangani dengan betul. Setiap kegagalan membawa pengajaran yang berharga, dan ia bergantung kepada bagaimana pihak berkaitan memanfaatkannya. Dengan analisis yang tepat dan tindakan yang berkesan, pasukan kebangsaan masih mempunyai peluang untuk bangkit semula. Selain itu, fokus kepada pembangunan akar umbi juga perlu diberi keutamaan. Melahirkan bakat muda yang berkualiti adalah kunci kepada kejayaan jangka panjang. Tanpa pelaburan dalam aspek ini, sukar untuk membina pasukan yang benar-benar kompetitif di peringkat antarabangsa. Kekecewaan yang dirasai hari ini sebenarnya mencerminkan betapa besarnya harapan penyokong terhadap pasukan kebangsaan. Ia menunjukkan bahawa bola sepak masih menjadi nadi penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan harapan ini tidak terus dikecewakan. Akhirnya, masa depan Harimau Malaya bergantung kepada keputusan yang dibuat dalam tempoh terdekat ini. Sama ada mengekalkan jurulatih sedia ada atau melakukan perubahan, ia harus dilakukan dengan pertimbangan yang teliti dan berasaskan kepentingan jangka panjang. Keputusan yang tergesa-gesa mungkin akan memburukkan lagi keadaan. Apa yang pasti, penyokong akan terus memerhati dan menilai setiap perkembangan yang berlaku. Mereka mahukan bukti nyata bahawa perubahan sedang berlaku, bukan sekadar janji kosong. Kepercayaan yang telah terjejas perlu dipulihkan melalui tindakan yang konsisten dan berkesan. Dalam dunia bola sepak, jatuh bangun adalah perkara biasa. Namun, apa yang membezakan pasukan yang hebat adalah keupayaan mereka untuk bangkit lebih kuat selepas menghadapi kegagalan. Harimau Malaya kini berada di persimpangan penting, dan langkah seterusnya akan menentukan arah masa depan mereka.